Okay, alright. Setting kita masih lagi dalam campaign setting. Sekarang kita nak setting language pula. Bahasa. Alright. Bahasa ni, bahasa yang dimaksudkan ni adalah bahasa phone. Selalunya orang search dekat phone. Lepas tu bahasa dia punya Google Chrome tu dia setting bahasa apa. Kan, contohnya kalau macam orang Melayu yang tak pandai cakap bahasa Inggeris sangat kan, dia setting dia punya phone tu bahasa apa? Bahasa Melayu lah kan. Ataupun dia lagi selesa nak letak bahasa Tamil, dia letak bahasa Tamil. Ataupun dia lagi selesa nak letak bahasa Cina, dia letak bahasa Cina. Dia setting dia punya phone tu bahasa Cina. Google browser dia bahasa Cina kan. So dekat sini dia suggest kat kita, Google suggest kat kita English. So orang sekarang ni orang English je lah nampak kita punya, orang yang setting phone dia, setting browser dia bahasa Inggeris je lah yang nampak kita punya iklan. So kita nak juga sebab kita punya website bahasa Melayu kan. So kita nak orang yang cakap bahasa Melayu pun boleh nampak kita punya iklan. So kat sini saya type Malay. Lepas tu tadi saya sebut macam orang Tamil pun kan. Orang yang cakap setting dia punya browser, setting dia punya phone bahasa Tamil kan. Lepas tu Chinese. Simplify Chinese dengan traditional Chinese pun kita pilih lah kan. Better macam tu lah kan. Tapi kita tak nak macam tadi orang yang cakap bahasa Indonesia dengan Vietnam. So Indonesia jangan pilih lah kan. Alright, contoh lah. Ini contoh sajalah kan setting. So dekat language ni ini je lah setting dia. Untuk audience segment tak perlu lagi pun tak apa. Lepas tu broad match keyword ni tak perlu lagi pun tak apa. More setting ni tak apa. More setting ni saya akan ceritakan dalam video seterusnya.